juga tapi macam ni kan dah cendawan kan, tapi dia tebal sangat. Cendawan aku pergi keluar break itu kan. Yang cendawan ni buat. Wih, itu cendawan sangat. Macam biasa ini ya. Tapi tempat dua atas boleh sikat. Bapak ni kan cendawan tu. Ya dah, kita tengok guys. Dia cakap rambut aku macam helmet guys. Tak patut guys. Sikat mana? Sikat ke kanan. Ke sana? Ke kanan dulu. Ke kanan. Sekarang kau. Sekarang tu. Ya. Kau kanan. Ya, betul. Atas lah kanan. Ya. Okay guys, nanti kan kalau dulu dia pernah todok rambut ke tengah. Tengah dia todok. Dulu lah. Aku memang tester, sentiasa tester. Apa aku pilih? Betul tu. Ya, lari tu. Kau tadi kilang apa? Kilang Sensely. Apa tu? Kilang kain. Kain. Tak tahu dia kain. Ada. Kalau aku tahu tadi aku cakap kilang duit. Sodok-sodok jumpa duit. Kaya. Dia boleh juga buat contoh. Kain tu. Kalau turun. Kau nak kain apa? Aku boleh bagilah. Kau cakap je. Kain apa saja tu? Kain apa? Kain jin. Sorry bang. Itu bukan tempat-tempat santau. Kain jin lah. Kain jin. Oh cakap lah kain jin. Tak ada. Kain sofa ada, kain sofa. Sofa ada? Sofa kereta tu ada. Mantap tu. Boleh pada sofa depan dulu. Tapi hari Jack tinggal. Yang ori-ori dia dah tahu kat kilang. Jadi? Ha? Betul? Contohnya macam kalau ada kotor-kotor sikit, ada tumpuk-tumpuk, dia reject terus lah. Buang. Alah sebahagiannya. Kalau kain tu 3 kilo, yang rosak tu 2 kilo, sekilo je lah dia ambil. Lagi 2 kilo dia buang. Nah, kan auto kacak kan. Tahi. Tahi. Benar. Tapi aku tak dapat satu tadi kan. Jadi lambat sikit dia tumbuh. Cepat tu pun dah bagus. Jadi dia lambat sikit lama. Kau tak cepat sangat. Nanti orang berapa panjang. Cepat bagus. Kenapa? Kenapa? Penting. Aku itu hari-hari balik malam. Datang-datang balik-balik dah tutup siap. Biasa. Aku ada yang few bila ke aku tutup petang. Oh, aku ada sekarang balik malam lah. Pukul 9.30, pukul 10 balik. Sekarang dia gedang tu. Wah, awak tahu ya? Ini macam tidak adil. Tidak adil lah. Rambut dengan ayah. Kita tak pernah buat tepi je ni kan? Tak nak. Jadi dulu tak nak. Buat apa? Mantul. Dia cakap buat nombor 10. Kat ujung video ni aku tunjuk. Apa dia nombor 10? Ketemu dia. Oh, suka dia. Ada apa? Tepi dah kacak. Wah, kita tengok atas lah macam ni nak buat. Dari mana pula kali ni? Woi, bukan. Tengok kan. Kita nak buat rambut kepala kotak Jadi Kau mahal tu? Terus tu tak nak buat lagi? alah, dulu dah. Jangan nak bro tu. Tempat tu kita buat. Rambut aku tak kena. Nanti panjang susah nak jadi cendawan. Tak. Bila buat macam ni, dia panjang sikit je dah boleh jadi cendawan. Aku suka cendawan. Kalau kau buat broad, nanti bila panjang kan? Broad ni jadi songkok. Ya. Wait a minute. Hantar minit sikit. Sini kan je lah. Wah, ni jambang-jambang pun nak buang lawa tempat kosong jangan. Belakang baju tadi sambung balik kita sini. Ya, belakang baju. Lain daripada itu, yang kau bawa orang tua kau pergi makan-makan tak ni? Kadang kat dapur. Hah? Yang mana? Oh, mana? Cakap. Kat luar. Aku agak sayang sebenarnya guys rambut yang aku nak potong tapi Nak pendek. Kau tahu kau je okey. Weh jangan cakap. Pendek lagi sikit
Cuba sikit-sikit lah, kita nak sikit-sikit. Sikit ni dapat. Masih panjang. Kau pernah mau gunting-gunting tu gunting tangan? Pernah? Banyak kali. Lepas tu apa reaksi kau? Ah, kau tak tahu ya. Kadang 9 kali ke? Walaupun sakit tapi relakan lah. Macam lagu Biasa. Biasa. Pakai tangan ni kurang sikit. Kalau tak pakai lagi kena. Banyak kali kena. Kalau dah lama dulu, lalu saya ni. Aku nampak biasa-biasa kadang-kadang darah. Biasalah orang cakap adab gunting rambut. Bukan adab, ada adat. Adat, salah. Adab tu tak ada adab. Tak ada adab tu kau punya adab. Kita tu cakap tadi. Ya. Apa tu? Ada karun. Mata karun. Ada sini tu. Bio pasal dia. Jelas-jelas jumpa baki. Jangan kalau jadi ni vampire. Kau tahu. Kau sendiri tadi nama aku kenapa? Welcome back to our channel. Tadi buat apa? Tengah cakap belakang. Tanya dia buat apa. Jarang kau buat rambut aku ni. Sekejap. Senang Gelap dah. Tengok ada main Shopee. Dia kata tadi lampu yang bini kau cari di sebab saya ni. Aku cari tak jumpa guys. Wah, kalau nombor 10 macam tu pergi kerja mau kena halau. Kotai tu. Saya kata pun tak boleh makan tau. Macam dah tepi je. Ini dia bukan makan lagi. Dia tarik kepala aku tu. Nampak pendek lah. Ini pendek kan nampak pendek lah. Aku tu kencang. Sembang saya datang. Berapa teman? Ada lagi? Ada lima ada kau ni? Tak tahu. Sekolah aku tadi je kau. Jadi lah. Okay, bye. Tak ada apa ni. Alamak ya. Alamak dia kerja tu. Sibuk je tu macam kerja. Yes. Yes. Kita tengok satu dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan. Kau simpan aku kat situ. Kena lagi, dekat sikit. Yalah. Ya, abai, abai. Jawab, bini kau tu kau tengok ni. Okey, okey. Kalau bukan bini aku, tak jawab. Pasal. Yang bahagian dari tak payah Tak ya. Tak payah. Kau nak. Oi, itu lain. Aku dah lama tak buat saya benda jam Nak buat. Jangan buat saya berhilang yang macam biasa. Tak bilang. Kau kan biasa buat saya berhilang. Ni eh. Ha, cekok. Jangan saya berkotak weh. Kita saya berkotak. Kau main-main. Kau main-main. Tak coy. Betul-betul Elvis dia buat Aku rasa sekejap lagi dia nak tinggalkan aku macam ni guys. Dulu dia pernah buat aku macam ni. Dia potong rambut aku tepi sebelah je. Lepas tu dia tinggalkan aku 2 jam. Dia diam orang, dia kata rambut aku memang satu pattern ni. Sedap. Guys, aku dibuli guys. Boleh buat report ni. Report dengan Jabatan Sumber Ikan lah. Beri kanan, beri kanan. Sampai dia nak salah Kanan. Lambat lagi. Oh ni yang bangun pagi dunia tipu-tipu kan. Tak tahu apa sih. Oh, dia bicara mandi. Jangan aku ni beza nanti panas ni. Beza sikit ni. Ni je buang kan? Oh jangan bukan.
Susah cekok. Pokok. Guys, dia gunting rambut aku dia tertekan guys. Terpres. Terpres. Stres. Saya bermantap ni. Ni kalau aku boleh gerak ke depan, aku dah tunjuk lah. Tengok dia buat apa? Dia buat Elvis Presley guys. Dia betul dengki aku dia. Mana Wan? Balik? Balik tu. Mana masih boleh? Weh, kan? Ni saya bilang. Mana aku tahu nak jaga saya mana apa? Pandai. Ha? Pandai. Ni pada? Kan saya bilang kan? Kalau ganti pangkat kan? Apa anak muda sama sekarang? Kau cakap pada lah. Ha? Jadi apa ni? Kalau buat itu kan, untuk Dah kena dalam sekolah. Jangan buat hal. Ayah dalam bahasa Inggeris apa? jadi Father. pandai. Kalau mak dalam bahasa Inggeris? Pakai. Mother. Kalau kakak? Pakai. Ada. Abang? Brother. Satu kali lebih besar? Kalender. Kalau betul apa ni kita? Aku ada satu soalan untuk kau. Apa? Aku takut kau tak boleh jawab soalan ni. Apa jawapannya? Bukanlah siapa lah. Besi apa dalam dunia ni? Kan? Belum, baru aku nak tanya. Besi apa dalam dunia ni? Dia paling berat dan dia paling ringan? Resiko. Alah. Entah dia bila dia pasti apa? Jadi? Ada? Bulan. Lagi lah lah. Okey, besi mana Kapal terbang? Oh. Kapal terbang ringan lagi. Besi kapal terbang ha. Dia paling ringan, dia paling berat. Sebab apa? Dia boleh terbang. Dia ringan lah. Guys, aku tak pernah buat apa ni guys. Tapi dia nampak macam smart. Tak, dia tengok yang betul lah. Aku tak tahu lah. Kalau 20 kali sebulan nak potong rambut. Setiap kali tu lain guys. Dia punya teknik. Jangan main. Gaya biasa. Baik, kalau main kan? Atau main gaya tu gaya. Dah buat telefonnya ni jadi potong kat dia punya. Pesak. Baik, terus cukup kening ke semua. Dah berapa minit ni? Oh, Berapa minit? tadi sambung tu. Kalau sambung tadi jam berapa? Jam berapa? 20 minit. 20 minit lah. Tak nak sampai. Tadi 27 minit. Ya. Tak sampai 10 minit. Hasil aku lah. Bawa je lah aku jalan dulu lah. Bukan nonton. Kedai. Tapi rasa ringan tu paling Ringan? Baik-baik nak ditangkan. Kau tahu motor aku tadi piston bobos shoot. Siap bos? Kau dengar bunyi? Bos tak ingat tak lagi. Tak ada, dia dah macam brocah lah. Aku minyak tak cukup. Nak tengok lah. Aku tak cukup akal. Tak boleh nak. Mau nak? Nah, aku nak buat kepala goyang kan kita jadi. Kau buat satu ni aku kemon. Kemon. Ya, dia orang cari waktu baik. Semua budak main penat aku. Habis dah lah. Oh, dia nak keluar barang aku. Dia tanya aku buat baik ke apa? Ada? Jangan ngomong lah. Nanti dia tunggu balik. Kau ada satu tips. Tips. Tak nak bagi jamal dulu. Ha. Jimat ni kau. Ha. Mati. Weh. Tips kau. Kau tak main gunting rambut. Tak, tips kau ni. Dia
Dia boleh pakai. Tapi aku tak tahu nak cakap macam mana buat. Sekejap Ada sesiapa boleh tolong aku tak? Beli jamban kat Zon Jimat pun RM2 harga dah jatuh ke RM9? Ya. Kat belah mana? Dekat Perak je Zon Jimat kan? Mana? Ikut ke? Yang kedai baru sebelah kiri depan Iseng. Ya. Kau ni dah dah. Dah siap dah. Apa barang kan? Aku masuk dalam. Aku belanja macam-macam guys. Dulu dalam kedai dia beli sapu. Dah tak boleh. Aku dah diharamkan. Jamban tak mau eh? Tak mau. Mana itu? Apa? Baik, benda apa tu? Ni. Terus jamban. What? What? Bapak ada ni dulu. Kalau burung tu rumah tu. Saya kalau tengok video ni, awak tak tahu saya tengah gunting rambut sekarang. Saya tak bagi tahu. Balik-balik je awak tengok mana cendawan. Cendawan dah tak ada eh. Cendawan ada. Ya, Itu lain guys. Lain. Kalau awak tengok saya sekarang, saya tengah pakai bedak. Cantik lah. hari mau ah. Jangan buat. Budak praktikal kau dah tak ada eh? Tak ada. Angkat tangannya ke atas. Delay. Tak boleh eh? Angkat tangannya di atas. Tapi macam benda penting lah sebenarnya. Tak ada dia buat matching ni. Hmm? Matching ni. Dia macam, sakit. Sakit. Aku dah tahu bangsa dia. Ini bangsa dia. Sejuk guys. Sebelum ni tak ada kan? Ada juga. Ada, aku tak pernah dapat pun. Aku biasa pakai mesin yang ngek. Oh. Ada nak masuk video kan? Oh betul lah. Dia full spec. I thought lah. Ni kat Monkera tengahnya ni pergi. Monkera. Monte Cristo lah. Dia sebut Monkera ni aku tak tahu Monkera kat mana. Baca. Dalam video kali ni aku tak ngantuk ya. Okey eh? Lembut eh? Lembut? Okey eh? Enggak. Penting kita ni. Tak mau lagi. Tiba-tiba sakit. Harap lagu ni tak ada copyright. Nanti kena eh? Ada. Tak boleh lah kanan belakang. Tak boleh. Ni ya. Oh kau kan. Aku nak komplain. Nanti tembak dulu. Okey, dia nak. Balik ni. Okey. Sakit tak? Tak. Ya. Kita tunjuk jalan sembelih. Bukan. Ucap. Macam mana nak ucap? Tangannya di atas. Kalau lagu ni tak cukup tidak okey eh? Kalau masih ada. Dia nak tahu. Aku dah terfikir next nak kena bawa. Nanti kalau nak botak, kau nak bawa video lain. Dia penting kita nilai. Pada otak kau bergigi, dia pakai. Style. Tak, aku pun nak tailor, aku dah tailor. Kita penting dengan gelap. Boleh? Kita tengok nama tu jadi apa. Suka ni. Ah, Tak payah gelap, susah. kita kena tailor, jangan macam mata. Nampak? Sama je kita. Kau macam mata gerak terus. Gerak sikit daripada biasa. Dan bila bukan lampu, kita tengok sana.
Kau kena tengok muka dia guys. Kau ajar. Sekali dia sendiri dengan guys. Baik ni kau. Ini dalam situ ni masuk main. Dia nak ada je dah. Jangan ada kucing tu. Satu, tiga, empat. Ini je dah 20 minit tu. Tambah tadi tu. Apa ni dah ada tu. 5 hari. Tengok kau tadi pakai ni je. Takut tak? Kan? Kau tadi pakai ni je senang. Oh, betul masuk video. Tengok sikit. Dah macam ni tak kata. Tak, kan kau potong dulu pakai kecil je. Bukan aku nampak 9 tahun lebih muda daripada yang semua asal. Siap. Masih cendawan guys. Boleh ni? Kamu goyang. Boleh ya? Bukan. Kamu goyang, kamu goyang dengan dia. Kan macam kamu boleh ya? Anda nak kerja. Mana ada goyang ni? Apa itu? Masalahnya kepala aku panas je. Ini baru hati-hati. Macam ni orang tak kenal. Jambal berin lah. Atau tadi boleh jambung. Ini patutlah. Okey, Mok. Eksperimen kali ni menjadi Mok. Jadi Mok. Aduh. Ha. Okey, Mok. Kan? Okey, Komen. dah. Ada? Kena mandi? Balik ni kan biasa aku tak pakai komen. Pakai. Okey. Apa? Balik kau nak mandi? Balik memang mandi pun. Ni, bungkus plastik. Ada Bawa. nampak? Bawa. Kalau saya rambut ni. Tidak kan lagunya? Ada tak? Ada tak? Tak tahu. Kau tak boleh beli Atau tiru copyright? Mana boleh beli? Macam mana nak Dia kalau copyright, copyright strike bayar sikit. Kalau copyright dia nak kongsi duit dia tu tak boleh. Kadang ada copyright kongsi. Kongsian dengan dia. Alah, ni aku setak ni, tak dengar. Suara aku lagi dengar dari belakang. Sekejap lagi dia nak letak ni guys kat kepala aku. Macam tak ada otak guys. Sayang anak aku depan dia. Oh, wangi ya. Ini Hai Mawar. Main mau ah. Aku pernah kena ambil main mau ah. Macam lagu Taklah. Hai mama dia jenis lagu tu. Mawar lain. Mawar yang banyak ni. Wah, kau punya lawak hari ni tak hardcore ah. Okay, benda ni tak wake mulut guys.
lidah aku ni lah paling lama aku gunting. Sepanjang aku gunting dengan kau, inilah paling lama. Biasa kau gunting rambut 10 minit je dah siap. Tak, ada mamak. Ya ke? Mamak 10 minit. Cantik guys. Senang. Hah? Ini belum masuk. Selain pagi lagi-lagi ni angkat tau. Oh bukan, bukan ni tak apa. Aku buat pilihan yang betul tak angkat. Anak lama kau ni tepar. Jangan biar je. Banyak-banyak. Nanti kalau dia potong, dia nak tumbuk lambat. Dah tak kena botak lagi. Oh, kau nak macam aku suruh botak lah next time kan. Okay, siap. Siap apa? Mantap guys.